Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang memanfaatkan dunia dan akhirat. Kita mohon Allah matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dijadikan kubur kita satu taman dari taman syurganya, tidak dijadikan kubur kita satu lubang daripada lubang neraka. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram, dikurniakan anak-anak yang saleh, dijauhkan dari yang talih, dan kita mohon Allah himpunkan kita dalam syurganya yang firdaus. Amin ya rabbal alamin. Juga saya ingatkan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat untuk niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia. InsyaAllah pada hari Jumaat yang mulia ini kita akan menyambung kitab perbahasan kita daripada kitab ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada halaman yang ke-76. Halaman yang ke-76 yang mana pengarang kitab dia kata, wa kun husnal mudarati lil khalqi ma'a shiddatil i'tizali anhum fa innal uzlata rahatun min khulatais su' wa mubqiyatun lil waqar. Dan hendaklah engkau berperangai baik dalam bergaul dengan manusia berserta sangat mengasihkan diri daripada mereka. Nota kaki 67. Jika tidak ada keperluan untuk bergaul dengan manusia, maka tidak perlulah kamu bergaul. Namun jika ada kemanfaatan untuk bergaul dengan mereka, maka bergaullah dengan baik. Kerana mengasihkan diri atau uzlah itu memberi kerehatan daripada pergaulan dengan teman-teman yang buruk. Nota kaki 68. Kata ulama, duduk bersama orang alim itu lebih baik daripada bersendirian, dan bersendirian itu lebih baik daripada bersama teman-teman yang buruk. Okey. Sekarang Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, antara mutiara kata-kata dia yang kita boleh ambil iktibarlah dalam hidup kita, dia kata faslun wa kun husnal mudarat atau wa kun hasanal mudarat, hendaklah kamu melayan manusia dengan cara yang lembut. Bila kita berada dengan manusia, dengan orang tua ke, dengan orang muda ke, dengan raja ke, dengan rakyat ke, dengan ketua ke, dengan majikan ke, dengan pekerja ke, maka hendaklah kita bergaul dan kita layan mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang lembut. Jangan kita layan mereka dengan cara yang keras, dengan cara yang keras. Sebab tu banyak masalah-masalah dalam hidup, kata ulama, banyaknya boleh diselesaikan dengan cara yang lembut berbanding dengan cara yang keras. Betul, ada keadaan tegas dan keras tu sangat bermanfaat pada keadaan-keadaan. Tetapi dalam banyak keadaan, cara yang lembut itu dia bermanfaat. Sehinggalah nanti ada keadaan kita perlu cara yang tegas dan keras. Tetapi banyak keadaan kita guna dulu cara yang lembut, cara yang lembut. Sehingga ulama kita dia kata al-hilmu zinatul alam. Al-hilm, kita sabar, lembut dengan orang,
itu hiasan pada ilmu, hiasan ilmu. Jadi kalau orang tu dia alim, bagus dia ada sifat al-hilm, sabar, tabah, lembut. Macam itulah bila dia jaga murid dia, dan murid juga dengan guru dia ada sifat itu dengan guru dia, al-hilm, diajar dia dengan sifat al-hilm. Sifat hilm ni maknanya tak cepat marah. Kita tak cepat marah. Dan sifat ini boleh dibentuk pada diri. Dia bukan lahir-lahir jadi gitu. Ada orang macam itu. Tapi ada orang walaupun dia Masya Allah duduk di tempat rata-rata masyarakat di situ keras-keras, tapi dengan latih tubi, dengan dia ajar diri dia, dia buat latih tubi, maka dia boleh dapat sifat ini pada dirinya. Dia boleh dapatkan sifat ini pada diri dia. Subhanallah. Dan sifat ini adalah ahli syurga. Nabi SAW sebut ahlul jannah, penghuni syurga, kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. Ahli syurga ni ialah orang yang dia, semua yang kita bila bergaul dengan dia, dia tawaduk, rendah diri. Layyin ni maknanya dia lembut dengan kita. Sahal ni maknanya dia mudah dengan kita, sangat dimudahkan urusan kita dengan dia. Tak adalah dia birokrasi yang kita nak pergi ke dia sangat tebal, halangan-halangan banyak. Tak, dia mudahkan urusan kita dengan dia. Qarib, dan kita rasa kita dengan dia dekat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita baru kenal dia tapi kita rasa dengan dia dekat. Dan Ibnul Jauzi kata, ma'a syiddatil i'tizali anhum, yakni jika kita tak perlu bersama dengan mereka, ada keadaan-keadaan kita bahayalah duduk dengan mereka. Bahaya untuk kita, boleh jadi kita ini akan terheret untuk buat dosa. Maka dalam keadaan ini kita tak perlu bersama dengan orang macam ini. Memang macam yang kita sebut dekat footnote tu kan, ulama kita kata kalau duduk dengan orang alim, kaedah dia itu lebih bagus daripada bersendirian, daripada duduk seorang-seorang. Jadi seawalnya kita nak cakap, dalam hidup kita ni, kita bersama dengan orang alim, duduk dalam majlis ilmu, itu lebih baik daripada duduk seorang-seorang. Itu pasti, itu memang pasti. Tetapi ada keadaan di mana teman-teman sekeliling buruk, jiran buruk, rosakkan anak kita, rosakkan hidup kita, sekeliling kita, environment dia akan rosakkan kita. Maka di sini kita lihat, kalau kita bersama dengan mereka, kita akan turut rosak macam mereka. Di sini dalam keadaan ini, bersendirian, berseorangan itu lebih bagus. Duduk seorang-seorang tu lebih bagus. Itu yang kita panggil uzlah. Uzlah ni macam mana? Ingat masa PKP, kita berasing-asing daripada orang lain. Itu uzlah, itu macam itulah. Kita mengasingkan diri daripada orang lain. Kerana reason dia dekat sini, ada manfaat uzlah ni, bila orang sekeliling kita, environment kita itu tak baik, maka kalau kita bergaul dengan mereka, kita juga akan rosak, anak-anak akan rosak. Bukan ada orang yang dia kawan dengan penagih dadah, lama-lama jadi penagih dadah, kan? Ada orang macam itu. Ada orang dulunya baguslah dia berkawan dengan satu geng yang dia buat kerosakan, lama-lama jadi macam itu juga dia. Subhanallah, ya, beri kesan dalam hidup dia. Maka kalau berada dalam situasi ini, kata Ibnul Jauzi, jangan kita bersama dengan mereka, kita kekal berjauhan dengan mereka. Tapi
Kalau ada keperluan dan kita boleh bagi manfaat, kita ada ilmu, kita ada belajar, kita insya-Allah tidak akan rosak dengan mereka, bahkan kita boleh tarik mereka untuk dapat manfaat, maka bagus kita masuk dan tarik mereka. Kerana kita kalau masuk dengan mereka, kita takkan jadi macam mereka, bahkan kita boleh tarik mereka kepada kebaikan. Ini ada manfaat kita masuk dengan mereka. Seseorang yang dia kuat, dia ada ilmu yang banyak dan dia ada skill-skill yang bagus, maka dia masuk dengan mereka, tarik mereka daripada jatuh dalam dosa. Maka ini bermanfaat, maka hendaklah dia buat macam itu. Kalau duduk dengan mereka tu lebih bermanfaat, misal contoh kamu kerja duduk dalam satu rumah, kalau kamu duduk dengan mereka, mereka dengan kamu, mereka suka. Mereka kalau ada kamu, mereka solat. Kamu duduk rumah sewa dengan dia, mereka jadi solat. Mereka jadi akhlak mereka bagus. Mereka tak buat benda haram dengan ada kamu. Disebabkan ada kamu tu, kebaikan berlaku dalam rumah tersebut, maka kamu bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Jadi Ibnu Jauzi dia bagi nasihat kepada anaknya, jika kamu ingin berseorangan boleh, tapi jika environment kamu itu rosak. Tapi kalau sekiranya kamu boleh bagi manfaat, duduk bersendirian itu tak bagus. Kena masuk dengan mereka dan bagi manfaat kepada mereka. Subhanallah. Naam, sambung. Kemudian dia kata, fa innal wa'idha khassatan yanbaghi lahu alla yura mutabazzilan. Okey. ولا ماشيا في السوق ولا ضاحكا ليحسن به الظن فينتفع بوعظه. Terutama bagi seorang pendakwah, yakni atau penceramah agama, dia sepatutnya tidak dilihat berkelakuan rendah martabatnya. Nota kaki 70. Jangan buat perkara yang menjatuhkan haibah, yakni kewibawaan diri seorang guru, kerana jika tiada hibah lagi pada dirinya, maka orang lain tidak akan ambil ilmu daripadanya. Kalau dia orang yang guru, dia ustaz, dia orang alim, maka kalau sekiranya dia buat perkara itu jatuhkan haibah dia. Jadi biasanya guru ketawa, naam, tapi kalau dia ketawa sangat-sangat yang dia lebih daripada cara yang bagus, terbahak-bahak misal contoh, terguling-guling misal contoh, itu jatuh ke haibah dia. Maka dia tak buat ini. Misal contoh, seorang guru dia tidak masuk dalam pasar dan makan sambil berjalan. Jadi kalau dia buat macam itu, haibah dia jatuh. Atau dia terlalu banyak ketawa. Naam, ketawa boleh, tetapi terlalu banyak ketawa sehingga tergelincir haibah dia daripada hati manusia. Ini dielakkan daripada orang yang dia ada baginya ilmu. Dia kalau nak bercakap, dia nak berceramah, dia akan pilih jenaka-jenaka je. Itu akan hilang haibah dia, hilang daripada dia haibah dia. Mungkinlah satu dua perkara yang itu mungkin, tapi berjenaka bukan dengan perkara yang dusta. Kerana Rasulullah sebut, inni la amzah, saya bergurau, tetapi saya tak bergurau dengan cara yang dusta. Lakin la aqulu illa haqqa, aku tak cakap melainkan perkara tu benar.
Maka dia tak buat, orang alim dia tak buat sesuatu yang boleh jatuhkan kehebatan dia. Maknanya kalau dia orang alim, dia tak mencuri. Dia orang ada ilmu, dia tak khianati amanah yang diberikan kepadanya. Kalau dia orang yang ada ilmu, dia tak khianat harta zakat. Dia ada ilmu, dia tak khianat dana awam. Dia buat madrasah untuk anak yatim. Maka dari dana itu dia beli welfare untuk dirinya. Maka itu khianat. Kalau dia buat ini, maka jatuh haibah dia. Jatuh haibah dia. Biasa orang alim dia tak buat ini. Orang yang ada ilmu, yang dia amanah, dia tak buat ini. Dia tak buat ini. Maka kalau dia buat ini, dia khianat. Maka macam yang Ibnu Jauzi kata, macam yang Ibnu Jauzi sebut dekat sini. Subhanallah. Kemudian dia sebut dekat sini, kalau dia jadi orang yang berilmu dan dia cakap tentang agama, al-wa'iz ni dia bagi tazkirah lah. Maka hendaklah dia tak dilihat hina macam tadi. Dan dia tak berjalan di pasar-pasar macam orang fasik buat. Misal contoh, dia tak masuk dalam pasar sambil mencarut. Ada orang masuk pasar dia mencarut, cakap perkara, cakap tentang barang-barang, dia mencarut. Wal'iyyazubillahi ta'ala. Orang alim dia tak buat ini. Kemudian dia tak ketawa luar daripada dia tak ketawa dengan cara yang boleh menjatuhkan haibah dia, supaya orang bila dengar percakapan dia, dia sendiri yang cakap itu dapat manfaat dan orang lain juga dapat manfaat daripada dia. Daripada dia. Subhanallah. Kemudian Ibnu Jauzi kata, fa'idha turirta ila mukhalatatin nas faqalidhum bil hilam anhum fa innaka in kushifta an akhlaqihim lam taqdir ala mudaratihim. Maka jika engkau terpaksa bergaul dengan orang ramai, maka bergaullah dengan al-hilm. Ayat nota kaki 31. Dengan hilm. Layanlah manusia dengan cara yang lembut. Ulama mengatakan lembut itu adalah hiasan bagi ilmu pengetahuan. Al-alam zin, al-hilm zinatul alam. Ya. Bersikap dengan al-hilm tidak akan menjadikan seseorang itu cepat marah. Jadi orang ni dia kalau dia jadi seorang bapa, jadi dia tidak cepat marah. Dia seorang ibu, dia tak jadi cepat marah. Kalau dia marah pun kerana Allah, dan kalau dia angkat suara kerana Allah. Kenapa tak salat lagi? Misal contoh, dia buat itu kerana Allah. Tetapi dia tak buat itu kerana dunia. Misal contoh, habis makanan-makanan aku yang sedap-sedap, kau dah bedal semua. Misal contoh, itu awak cakap tentang dunia. Dia tak buat itulah, tentang dia tak marah sebab dunia. Dia marah tentang sesuatu yang ada kait bila dilanggar perintah Allah. Bahkan membuatnya sabar. Kemudian sifat al-hilm boleh diperolehi dan diusahakan. Boleh dilatih tu bi. Kita boleh latih dia sehingga jadi ada. So anak kita, kalau seorang yang baran ni, sebenarnya dia boleh latih diri dia. Jangan kata, oh memang saya barang lah. Kamu yang buat, kamu yang latih diri kamu jadi macam itu. Boleh je kamu latih diri kamu sehingga sifat ini hilang daripada kamu. Boleh turunkan dia, boleh turunkan. Nah, kata sebahagian orang, al-hilam bit-tahallum, ay al-hilam yuktasab bit-tadarrub. Sikap al-hilm ini boleh diperolehi dengan cara membuat latihan bertubi-tubi. Kerana jika engkau dedahkan perangai sebenar mereka,
nescaya engkau tidak mampu untuk bersopan santun dengan mereka. Kita kalau seorang guru dia tidak ada ini, dia guru mengajar di masjid, di sekolah, dia dengan anak dia yang 6 orang 7 orang, kalau dia tak ada hilm, tak ada ini, maka mereka tidak akan ambil faedah daripada orang tersebut. Ayah kalau tak ada sifat ini pada dia, ibu tak ada sifat ini pada dia, anak tu tak ambil manfaat yang banyak daripada dia, tak ambil manfaat banyak daripada dia. Sikit-sikit halau, keluar kau daripada rumah, pasal tu sikit-sikit halau. Tak, bukan macam itu. Maka hendaklah dia orang yang jadi guru, dia jadi orang alim, dia jadi ayah, dia jadi ibu, dan seumpama dia pendidik, maka dia kena ada sifat al-hilm, sabar dan tak cepat marah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, bila dia sebut satu ayat dalam Quran dari surah Ali Imran, kunu rabbaniyin, jadilah kamu ini rabbaniyun. Rabbaniyun ini siapa dia? Alladzina yurabbun nas bisigharil alam qabla ribariha. Kata Imam Al-Bukhari, kalau dia nak mengajar murid dia, dia ajar yang ilmu kecil-kecil dulu, sebelum dia belajar ilmu yang besar-besar. Macam itulah kita dapat anak, kita ajar dulu sikit-sikit. Dia ajar dia senyum dulu, ajar dia makan, ajar dia minum. Kamu tak boleh ajar dia, dia lahir-lahir ajar dia buku grade 6, buku darjah 6, apa lagi ajar dia SPM, tak boleh. Kena sikit-sikit, kena sabar, dan didik dia sikit-sikit. Sikit-sikit, orang Melayu kata sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Qalilun sara jabal. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Maka macam itu juga, seorang dia dengan orang yang lain dia buat ini. Dan Nabi kita sebut macam itulah. Nabi kata dalam hadis, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zam min alladhina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang dia bergaul dengan orang lain, dia bersama dengan orang lain, dengan jiran, dengan kawan-kawan, dengan ibu dan ayah dia, tak duduk sorang-sorang, dan dia sabar, dia boleh sabar di atas kesakitan yang orang timpakan ke atas dia, orang buat kat dia, dia boleh sabar, Masya Allah, dia boleh tahan, dia boleh layan dengan bagus. Maka adik-beradik cakap macam-macam kat dia, tapi Masya Allah dia senyum, dia sabar, dia bagi nasihat, dia bawa kebaikan kepada mereka. Maka orang mukmin macam ini, Allah Ta'ala kurniakan ganjaran ini lebih bagus, lebih baik, lebih hebat daripada orang mukmin yang dia tak bercampur dengan manusia dan dia tak sabar dengan manusia. Sebab aku duduk seorang ni, aku malah tak nak, dia kata baik duduk seorang lah. Orang mukmin yang dia boleh bergaul dengan orang, dia boleh manfaatkan orang, dan dia boleh sabar di atas kesakitan yang orang buat kepada dia, pahalanya lebih besar banding dengan orang mukmin yang dia pilih untuk tak bercampur dengan orang, dan dia sikapnya tak sabar dengan perbuatan orang lain yang menyakitinya. Ini sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi nak galakkan kita ni ada sikap at-tawadhu', sikap rendah diri, at-tawadhu'. Ajar sifat ini, kita ajar kepada, kita latih diri kita dan anak kita, isteri kita, dan juga mereka yang ada di sekeliling kita. Orang yang ada sikap tawadhu' ini mudah untuk dia sabar, Subhanallah. Nabi sebut dalam hadis, khaslataini
ma in tajammal al khalaiq bimithlihima husnul khuluq wa tulus samt. Nabi sallallahu, jadi bila orang dia ada sikap tawaduk, dia jadi akhlak yang baik. Nabi kata ada dua sifat, dua ciri yang mana kalau makhluk menghiasi dirinya dengan sifat, dua sifat ini, maka dia ada akhlak yang bagus, maka dia terpuji. Pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kedua, tulus samt, banyak diam, berpanjangan diam. Ini cara Rasulullah. Setengah orang dia kata, oi, diam tak bagus. Tak, diam bagus. Diam daripada cakap perkara yang tak baik, itu bagus. Diam daripada cakap perkara yang sia-sia, itu bagus. Naam, bila kita ada perkataan-perkataan yang baik, yang ada pahala padanya, cakaplah. Tapi kita rasa kalau kita masuk dalam percakapan ini, kita akan jatuh dalam makruh ke, kita akan jatuh dalam yang haram. Tulus samat, panjangkan diam tu adalah lebih bagus, lebih bagus, lebih selamat. Sebab tu Nabi kata, man samata najah. Siapa yang dia diam, selamat. Orang yang diam dia selamat. Subhanallah. Kalau orang tanya, macam mana seorang tu dikatakan dia berakhlak baik? Macam mana awak nak tahu ini orang akhlaknya bagus? Macam mana nak tahu? Kata ulama kita ada beberapa, ada 3 perkara. Dengan ini kita tahu dia ni bagus. Pertama, dia buat baik dengan orang yang dia kenal dan juga orang yang dia tak kenal. Ini kalau ada ini pada dia, satu daripada ini adalah ini salah satu daripada sifat akhlak yang baik. So orang ni kalau ada padanya ini akhlak baik. Dia buat baik, dia buat ihsan dengan orang yang dia kenal dan juga orang yang dia tak kenal. Mungkin orang tu perlu pertolongan, awak duduk di situ yang kamu boleh bantu dia. Bukan kamu kata, ini bukan kerabat saya, bukan kawan saya, mampuslah, pergilah macam tu, rasalah. Dia bantu. Kenapa tuan ada masalah ke, kereta rosak ke, saya ada kemahiran, saya boleh bantu. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dia buat baik bukan hanya dengan orang yang dia kenal, bahkan dengan orang yang dia tak kenal. Itu yang kita akhlak baik. Tapi kalau dia buat dengan orang yang kenal je dia buat baik, orang yang dia tak kenal dia tak baik, ini tak masuk lagi. Dia hanya buat baik dengan orang yang dia kenal je. Kalau orang tu dia tak kenal, lantaklah, dia tak nak dia tak buat baik kepadanya. Dia bagi salam dengan orang yang dia kenal dan juga orang yang dia tak kenal. Ini bukan dia jumpa orang yang dia kenal dia bagi salam. Bila jumpa orang yang tak kenal, kamu tak ada dalam kamus hidup saya. Subhanallah. Tak dia bagi salam dengan orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Itu satu. Itu satu. Kalau ini ada, itu satu daripada akhlak yang baik. Yang kedua, dia tak sakiti manusia. Maknanya walaupun orang tu sakitkan dia tak sakitkan Muslim yang lain, adik-beradik dia, dengan tangannya atau dengan kata-katanya. Orang tu cakap kepada dia macam-macam, tapi dia tak balas yang sepertinya. Orang tu pukul dia, abang dia pukul dia, dia tak balas yang sepertinya. Dia tak sakiti orang yang sakitkan dia. Itu akhlak yang baik. Itu akhlak yang baik. Ini diajar untuk anak kita, diajar oleh keluarga kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita. Jadi kalau orang itu dia sakitkan kita, kita tak sampaikan perbuatan yang menyakiti kepadanya, kita tak buat macam itu, maka itu akhlak yang baik. Kalau orang ni ada ini pada dirinya, ini kedua sifat, kedua pelengkap bagi akhlak yang baik.
Kerana akhlak yang baik ada 3. Ada 3 ni akhlak yang baik lah dia. Ada baginya akhlak yang baik. So yang kedua ni, dia tidak sakitkan orang lain walaupun orang sakitkan dia. Jadi dia tak, misal contoh, dia tak balas orang ejek dia tak balas. Orang hina dia tak balas. Tapi itu akan dipersoal oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Jadi bila kita bergaul dengan orang, kita tak guna perkataan yang boleh sakitkan hati orang, yang boleh patahkan hati orang. Baik. Kemudian yang ketiga, yang pertama, dia buat baik dengan orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Yang kedua ialah dia tidak menyakiti orang lain. Dan kalau orang yang ketiga ialah dia sabar perbuatan sakit yang orang buat kepada dia. Yang kedua tu dia tak sakitkan orang lain. Yang kedua. Yang ketiga ialah dia menahan diri dan dia sabar di atas perbuatan sakit yang orang buat kepada dia. Ini yang ketiga. So kalau ada 3 ini pada dirinya, maka orang ini akhlaknya bagus, akhlaknya dia baik. Kadang-kadang orang yang dia senantiasa puasa sunat dan dia senantiasa qiyamul lail, dia di hari kiamat darjat dia tinggi. Baik, sekarang ada orang dia tak macam itu, pada puasanya tak, pada qiyamul lailnya tak ada banyak, dia buat yang fardu buat, tapi dia ada akhlak yang tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, boleh jadi betapa banyak orang yang dia dengan akhlaknya yang mulia seperti orang yang dia banyak puasa dan orang yang dia qiyamul lail dari sudut martabat di hari kiamat. Orang yang qiyamul lail dan juga orang yang dia puasa sunat ini, dia martabat tinggi di hari kiamat disebabkan dia buat perkara tersebut. Adapun yang ini, orang yang dia buat akhlak yang baik, walaupun dia tak ada puasa yang banyak, dia tidak ada qiyam yang banyak, tapi dia jadi darjat yang tinggi di hari kiamat sebab akhlaknya yang bagus. Sebab akhlak dia yang bagus. Subhanallah. Ini maksud ini maksud dia. Baik. Nabi sebut dalam hadis, innal 'abd la yablugha bi husni khuluqihi darajatu sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang hamba yang ada akhlak yang mulia, dia akan dapat darjat yang tinggi seperti orang yang senantiasa puasa dan sentiasa qiyamul lail. Itu maksud hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini lawan bagi halam ni dia cepat marah. Cepat marah ni bahaya. Cepat marah ni bahaya. Kadang disebabkan ada sifat ini, ada orang dia kufur kepada Allah. Ada orang sebab dia ada sifat cepat marah dan dia tak kontrol sifat itu, bawa dia kepada kufur kepada Allah. Ada orang sebab marah dia bunuh orang. Betul lah? Ada orang sebab sifat marah dia pukul orang. Ada orang sebab marah dia telah bunuh orang tersebut. Ada orang dengan sebab sifat marah ini dia buat kejahatan yang banyak. Sebab tu ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi supaya Nabi beri wasiat kepada dia. Nabi kata, la taghdab, jangan kamu marah.
Dan dia minta lagi, dan Nabi kata jangan kamu marah. Dan dia tanya lagi, dan Nabi kata jangan kamu marah. Ini nak cerita di sini bahawa marah ni, kalau orang tu dia hidup dia dengan cara ini, marah mengikut cara nafsu dia, maka tidak ada kebaikan padanya. Di zaman dulu ada seorang lelaki di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kepulauan Arab. Dia duduk di satu jazirah di kepulauan Arab. Dia Muslim selama 40 tahun. Dan dia, Allah kurniakan kepadanya rezeki yang banyak, Dan lelaki ini Allah kurniakan kepadanya 10 orang anak, semuanya lelaki. Satu ketika Allah Ta'ala uji dia, berlaku keadaan cuaca yang tak bagus. Anak dia telah keluar daripada rumah yang 10 orang ini pergi memburu. Ini di zaman itulah, di zaman itu. Maka turun kilat jatuh di atas anak-anak mereka ini yang semuanya meninggal. Jatuh kilat atas anak-anak mereka, meninggal semua anak mereka, anak-anak dia ini. Anak dia meninggal semuanya. Allah Ta'ala turunkan musibah ini kepada dia. Sebenarnya dia mampu untuk dia tidak kufur, tetapi dia pilih untuk tidak sabar. Dia pilih untuk marah, dan dia marah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia kata Allah telah buat zalim kepada anak dia, telah bunuh anak dia. Maka di sini dia telah kufur. Dia telah buat kufur, dan dia bukan sampai dia je kufur, dan dia telah buat azam. Dia telah bukan hanya dia kufur, dia ni ada kuasa di situ. Dia ni macam gubernur di situ, kawasan itu, dan dia mahu orang lain juga kufur. Siapa-siapa yang nak lalu kawasan dia, dia akan tanya, ni Muslim ke kamu nak jadi kafir? Kalau orang ni dia jadi kafir murtad, maka dia lepaskan. Tapi kalau orang tu dia mahu kekal di atas Islam, maka dia bunuh. Dia bunuh. Subhanallah, dia buat macam itulah. Allah Ta'ala bakar tanah dia sehingga dia dan tanah-tanah dia rentung. Kata ulama, lelaki ini sebab dia jadi macam ini sebab dia tak tahan, dia tak sabar, dan dia pilih untuk marah. Maka marah banyak keadaan tak menguntungkan. Melainkan jika dia marah kerana Allah, marah sebab dia tak salat misalnya, contoh, itu ada manfaat. Kalau seorang tu dia marah, kalau dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau sekiranya dia marah, warid dalam hadis dia buat wudu. Kalau sekiranya dia marah dan dia sedang berada dekat ruang tamu, pergi duduk kat dapur, atau pergi duduk di dalam bilik. Dia beralih di tempat lain. Dia tak teruskan dengan itu. Kalau dia marah dan dia rasa di dalam rumah dia masih lagi marah, dia keluarlah sekejap, cari tempat yang lain. Dia pergi restoran misalnya, contoh. Subhanallah. Maka seseorang dia jaga dirinya daripada sifat marah. Ya saya. Sehingga sampai setinggi-tinggi. Sabar. Kalau awak tak buat sabar, bila awak nak sabar? Bila seorang tu dia kata, oh saya dah dimaki, takkan lagi saya nak terima. Ya, kalau kamu tak sabar gini sekarang, bila kamu nak sabar?
Sebab syaitan tarik kamu supaya kamu tak sabar. Yani kalau marah tu untuk buat apa? Untuk tumbuk dia juga? Tak boleh. Tak boleh. Awak cakap pukul. Masyutah radhiyallahu anha, dia dimasukkan dalam periuk. Masuk dalam periuk. Anak dia dan dia juga. Bukan macam itu kisah dia. Kalau ketika ini kamu tak sabar, bila kamu nak sabar? Dalam hidup kamu tak ada masalah-masalah, tiba-tiba sekarang orang teking kamu, tak boleh dah ni, sampai had dah. Jadi bila kamu nak sabar? Maka ini cara Barat kata ini limit dah ni. Tak ada. Sabar tak ada limit. Sabar tidak ada limit bagi dia. Naam, dia jaga keselamatan dia, dia tak dipukul, dia jaga badan dia supaya tak dipukul, dia elak supaya dia tidak datang mudarat, itu tak apa. Tapi kalau maksud kamu di sini, saya dah ada limit, saya nak pukul juga, saya nak bunuh dia juga, bukan ini makna dia yang kita nak cakap. Okey, bukan itu maknanya. Yani hatta kalau bukan tikit dah tak sabar kita buat dosa, tak boleh. Tak boleh buat macam itu. Subhanallah. Orang awam dia cakap macam itu. So dia kata sekarang sudah limit dah. Awak dah buat macam ini kat saya, awak dah cakap macam ini, macam ini. Khalas, saya dah diam 3 hari dah. Kenapa tak 4 hari? Khalas, saya sudah 3 hari dah. Baik, kenapa saya dah seminggu dah, kenapa tak sebulan? Saya dah setahun dah, saya dah sabar dalam rumah ini, kenapa tak 2 tahun? Saya dah sabar dengan awak, saya dah kahwin dengan awak 15 tahun, kenapa tak 30 tahun? Ini sabar dia mahal. As-sabru murrun wal hulwu, kata ulama, sabar itu mur, dia pahit, buahnya manis. Ya. Nah, dia okey. Bukan itu yang kita cakap dekat sini. Maknanya rela diri dimudaratkan. Kan saya dah sebut tadi, kalau dia dipukul dengan cara yang zalim, dia dalam kitab sudah ada, kalau dia angkat kes itu ke mahkamah, kenapa dia buat ini macam ini? Yang kita cakap, dia pukul saya nak pergi ambil pisau bunuh dia, itu tak boleh lah. Kita dah cakap, ini maksud kita. Sabar itu maknanya dia tahan diri daripada buat yang haram. Tapi kalau dia cakap buruk, kamu pun nak cakap buruk kepada dia, itu maksud kita tak boleh buat. Kalau dia pukul kamu, misal contoh pada tangan, pukul dengan secara zalim, maka kamu pun nak buat macam itu juga. Walaupun saya perempuan, saya dulu gayung lah, saya boleh balas lah. Tak boleh. Itu yang kita cakap masalah ini. Tapi perempuan ini, dia tak ada ilmu lah. Maksudnya kalau dia dibuat zalim, bukankah dia boleh angkat ini ke mahkamah? Dan kalau dia angkat ini ke mahkamah, dia angkat ini kepada ayah dia, kepada ibu dia, suami saya buat macam ini kepada saya, itu bukan maknanya dia tak sabar, dia sabar. Tapi sabar bukan makna kita benarkan dia buat kezaliman kepada kita. Itu bukan makna sabar yang kita sebut. Hadza huwa.
Dayus, apa makna dayus? Dayus maknanya dia biarkan ahli keluarga dia buat dosa zina, misalnya contoh. Itu makna lain. Itu bukan macam orang Melayu kita cakap. Dayus ada makna khas bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan musibah kepadanya lebih daripada orang yang lain. Tak ada satu orang pun di dalam dunia ini seperti para anbiya. Para anbiya. Rasulullah ada buat macam itu ke bila dikatakan kepada dia, awak dan ayah awak jenis golongan kalau bayar jenis lambat bayar. Dihinanya di depan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dia buat cakap macam tu, ini kau dah melampaui batasan, pukul. Adakah dengan makna macam itu kita jaga harga diri kita? Tak. Tapi kita kata tak boleh cakap macam itu. Tak ada hak kamu cakap macam itu. Itu tak apa kata macam itu. Okey, harga diri awak tidak akan jatuh dengan awak mempertahankan diri dan sabar. Kalau dihina kita sabar, maka seseorang itu Syekh Ahmad Ar-Rifai bila dikatakan kepada dia oleh orang kafir, dikatakan kepada dia, anjing dengan kamu mana lebih bagus? Orang awam macam sebahagian daripada kita mungkin naik kaki dengan tangan lah. Betul. Ini dah limit, khalas, habis, dah tak boleh lagi. Tak, dia tengok apa yang dia buat. Sebab dia orang alim. Dia kata, kalau saya selamat di hari kiamat daripada jambatan sirat, dapat berjaya lepas jambatan sirat, saya lebih bagus daripada anjing. Tapi kalau tak selamat, betul lah, anjing lebih bagus daripada saya. Orang tu jadi jatuh hati dari awal, dia nak marah, dia jatuh hati dan dia peluk Islam. Maka kembali dalam semua keadaan yang ditanya ini, kita sabar bukan makna kita boleh balas benda yang haram yang sama yang dia buat. Tak boleh. Okey, bukan makna saya sebut di sini kalau orang tu dia mula hina kamu, kita kata cukup, saya tak nak dengar lagi kamu cakap macam itu. Tu tak mengapa cakap macam itu. Okey, tapi yang tak boleh di sini, kamu kata saya anjing, kamu babi, misal contoh, itu tak boleh lah. Tak boleh macam itu. Itu yang kita sampaikan dekat sini. Faham maksud saya? Kalau kamu buat macam itu, habis, kamu dah sama dengan dia, dah jatuh sama dengan dia. Walaupun atas alasan itu harga diri saya, ini saya nak jaga harga diri saya, awak buat lebih daripada dia buat. Ini tak boleh. Tak boleh. Subhanallah. Okey. Kemudian kita orang yang kita nak contoh ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seboleh-bolehnya kita tak jumpa motivator, orang yang bagi nasihat lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ini. Kita tak akan jumpa orang yang macam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akhlak kita tak jumpa seperti dia. Dari sudut kebijaksanaan kita tak jumpa, tak ada orang yang melebihi kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia murabbi hidup kita. Kalau kita tak contohkan dia dalam hidup kita, kita nak contohi siapa dalam hidup kita? Subhanallah. Jadi akan datang, masya-Allah, ada 3 page ni adalah penamat bagi kitab ini. Yang lain tu adalah kitab, dia adalah tambahan dalam kitab ini. Jadi kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung fasal yang terakhir. Fasal terakhir ni dia cerita tentang penamat tamat bagi kitab kita ini. Okey, sampai di sini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. نحلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم